Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini Mar nak terangkan cara penggunaan Air Pro 3. Jom kita start. Untuk Air Pro 3 ni, dia boleh kontrol dengan 4 cara. Yang pertama, screen tap. Yang kedua, shortcut key. Yang ketiga, boleh menggunakan voice control. Hi Jintel. I am here. Dan yang terakhir, boleh menggunakan apps. Hanya dekat dalam telefon saja. Cara dia sangat-sangat mudah. Untuk apps ni, korang boleh download dekat dalam Apple Store ataupun Play Store. Okey, pertama sekali bila korang nak gunakan kursi urut ni, yang pertama sekali adalah kalau korang nak rasa dia punya urutan lebih padu, korang kena angkat dia punya pelapik. Dekat sini dia ada bantal. Okey, dan juga pelapik dia ni. Dan pelapik ni kalau andai kata korang nak pakai pun boleh, korang nak angkat pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang pakai ni dia kuranglah sikit rasa. Kalau angkat ni dia lebih rasa lagi. Macam tu. Okay, so untuk dekat screen sini ni adalah button on off. Yang ini button dia punya button pause lah. Yang ni total relax, Thai massage, energy boost, Chinese massage, sweet dream, fatigue recovery, neck and shoulder, elderly, rejuvenate, dan more auto ni adalah dia punya auto program. Macam tu, ni dia punya auto program lah. Kalau korang tengok yang dekat sebelah sini, yang ini adalah dia punya manual. Bila korang tekan dekat manual sini, dia akan automatik pergi dekat dia punya jenis urutan lah. Korang tekan lagi, dia punya jenis urutan lain. Tekan lagi sekali, dia akan keluar jenis urutan dia lain pula. Macam tu. Lepas tu position lah. So position korang boleh adjust dia punya position. Position maksudnya position roller. Roller dia duduk dekat bahagian atas, bawah, partial dan sebagainya lah. Kita tekan lagi sekali, dia akan pergi dekat H2 pula. Ni dia punya position lain. Speed, dia punya urutan dia. Kita boleh tengok kat sini. Dia punya kelajuan urutan lah. Width adalah lebar dia. Kita nak adjust dia punya lebar roller ni, dia boleh buka besar lagi. Dan juga roller kita boleh adjust nak naikkan ataupun nak turunkan roller. Macam tu. Back roller lah kita boleh adjustkan dia. And then kat sini dia ada mode untuk air pressure dia. Sama ada kita nak off yang dekat atas, yang bawah saja bergerak, ataupun kita nak offkan kedua-dua, ataupun kita nak on yang atas saja, ataupun kita nak buat yang mana satu, pilih. Dan sebelah sini dia punya intensity airbag lah. Kalau kita tekan kat sini, kita tekan, ni untuk intensity airbag. Okey, dekat bawah ni pula foot roller dia lah. Foot roller ni kita boleh adjust, dia ada 3 level lah. Korang boleh tengok kat sini, dia ada 1, 2, 3. Ni heat pemanas dia lah. Kita on untuk sekali tekan untuk belakang, kali kedua tekan, dia hilang belakang. Okey, so apa yang korang perasan kat sini, ni adalah shoulder adjustment dia lah. Kita nak buat ketinggian shoulder, nampak tak kat sini? Ketinggian shoulder. Dan kalau korang tekan lama-lama, kalau korang perasan ada tulisan kecil warna biru kat sini, dia tulis volume. Kalau korang tekan lama-lama, dia akan naikkan volume dia lah. Dia akan naikkan volume, dia akan cakap volume up, volume down dan sebagainya. Okey, seterusnya yang sini lah. Ni up dengan down lah, macam tu lah. Yang seterusnya yang sini, ni untuk adjustment kedudukan, dan juga yang ini untuk baringkan kursi. Yang ni untuk angkat dia punya kaki, dan ni turunkan dia punya kaki. Kaki saja tau. Kalau yang ni baring sekali lah belakang. Belakang sekali baring. Sekali dengan kerusi. Yang ni zero gravity mode. Yang ni adalah dia punya masa. Masa dia kita boleh adjust sehingga 40 minit sekali jalan ya. 40 minit sekali jalan. Kalau tekan lagi sekali, dia akan pergi 5 minit dah. Okay, yang sebelah sini adalah dia punya voice command. Kita on off. Dan juga bluetooth dia untuk on off lah. Tadi tu untuk screen tap. Seterusnya kita pergi kepada shortcut key. Untuk shortcut key ni dia minimaliskan. Senang sangat. Ni untuk button power on off lah. So kalau korang tekan sekali, dia tak hidup. Korang kena tekan lama-lama baru dia hidup. Okay. Lepas tu dia ada yang ni adalah auto massage. Jenis urutan. Sebelah sini auto massage. Ni dia auto massage tau, bukan Avengers. Okay, yang sebelah ni adalah pemanas dia. Yang ni dia punya voice command. Okay, yang ini adalah untuk kedudukan zero gravity. Dan dekat sini ada turun, naik. Okay, yang kat sini baru nak mentionkan korang tekan sekali untuk dia naik semua sekali dengan badan belakang. Korang tekan lagi sekali, lepas korang tekan naik sekali, lepas tu tekan sekali lagi, dia akan naik kaki saja. Macam tu ya. Kalau korang tekan sekali, maka dia akan turun sekali dengan badan. Kalau korang tekan kali kedua, maka dia turun kaki sahaja. Macam tu. Dan dekat sini dia ada dia punya USB dan juga USB-C. Okay, so first korang cari app Jintel lah. Lepas korang pergi masuk dekat dalam app Jintel, dia akan keluar macam gini. Okay, korang pergi dekat device connection.
Lepas tu cari dia punya kod 9858. 9858. Bila dah connect macam gini, dia akan keluar standby. So kita tekanlah button power on ni. Macam tu. Bila kita tekan power on button, kita kena pilih program lah. Kat sini dia ada 18 auto program. Nampak tak lebih detail? Kalau dekat screen tab tadi hanya ada beberapa saja, yang ini lebih detail, dia ada extra. Total semua sekali ada 18 auto program lah. So kat sini bila korang tekan je program, okay, dia akan auto laying down, kursi urut dia akan baring. Lepas tu sini baru skipkan lah. Korang tak payah skip. Dia buat body sensing pun jangan skipkan juga, sebab dia akan scan struktur tulang belakang korang. Dia nak tahu kat mana leher dan juga bahu. Pastikan kedudukan leher korang punya kepala kena letakkan baring je, letak je kepala. Okey. Dan bila dia dah siap scanning, kita okey sajalah. Inilah display dia. Okey, apa yang ada dekat home kat sini, kita ada shoulder lah. Sama juga kat sana macam dekat screen tab, dia boleh adjust dia punya shoulder. Okey. Dan dekat sini speed, dia punya jenis, dia punya urutan dia nak laju ke slow ke. Lepas tu kat sini dia ada stop. Dia punya jenis urutan dia, korang boleh pilih jenis-jenis urutan dekat sini. And then dekat sini adalah airbag intensity. Dekat sini korang boleh pilih sama ada nak atas, bawah saja ataupun full. Okey, kat sini adalah dia punya kelebaran roller dia lah. Macam tu. Ni airbag intensity korang boleh adjust. Yang bawah ni adalah back heating. Roller dia boleh adjust dan juga voice control. Dalam kolom auto, bila korang tekan dekat dalam auto ni, dekat sinilah dia ada 18 auto program yang mana korang boleh pilih lah. Korang nak gunakan program yang mana satu. Seterusnya kita ada dekat dalam manual. Yang dekat dalam manual ni, korang boleh tengok kat sini ni jenis-jenis urutan dia lah. Dan korang boleh setting dekat part mana tempat yang korang nak, iaitu sport, partial, full, upper ataupun lower. Lepas tu dia kat bahagian sini pula untuk adjustment dia punya roller, position dan adjustment kelebaran roller dan juga kelajuan tahap urutan dia lah. Seterusnya dekat dalam air, ini airbag lah untuk korang adjust dia punya airbag dia. Sama ada korang nak buat full body airbag, upper body, lower body dan juga airbag intensity dia korang boleh adjust. Seterusnya ada dekat dalam bahagian angle ini, korang boleh adjust position kerusi lah. Kalau korang nak naikkan kaki saja, korang boleh buat adjust leg up ataupun leg down. Kalau korang nak baringkan kerusi semua sekali dengan kaki, korang boleh adjust dekat bahagian sini, naikkan ataupun baringkan. Kalau korang nak adjust hanya belakang sahaja baring, kaki tak nak baring, korang boleh adjust dekat bahagian belah tepi sini ya. Sama ada kerusi dia nak baring ataupun nak bangunkan kerusi. Kalau dekat bahagian bawah sini dia ada zero gravity nombor 1 dan zero gravity nombor 2. Seterusnya kita ada dekat bahagian setting. Bila korang tekan bahagian setting dekat sini, dia ada button voice control. Kalau korang offkan voice control ni, korang tak boleh cakap dengan dia. Okey? Kalau korang cakap dengan dia, korang kena onkan voice control ni. And then Bluetooth ni pun sama juga. Bluetooth ni adalah untuk apps music. Kalau korang nak connectkan dengan speaker music dia, korang nak buka lagu dekat dalam handphone korang pun boleh juga, tak ada masalah. Untuk button reset ni pula, apabila korang onkan button reset ni, maka kerusi urut lepas habis masa dia 20 minit ataupun 40 minit, dia akan automatik bangun sendiri. Kalau korang offkan button reset ni, dia akan duduk dalam keadaan statik. Maksudnya lepas habis 20 minit, kalau korang terlelap, dia tak akan bangun sendirilah. Macam tu. Dekat bawah ni ada volume dia. Volume ni adalah untuk dia punya speaker dia lah. Macam tu. Dan ada juga bahasa Cina dan juga bahasa Inggeris kat bawah ni. Ini adalah untuk device connection. Pastikan dia menyala warna biru dan ada tulis connected. Okey, kalau korang scroll lagi ke bawah, dia ada button memory. Untuk button memory ni, apa yang korang dah customize kan, sebagai contoh korang pergi dekat manual sini tadi, korang dah customkan, korang nak urut yang macam mana, korang tak nak urut belakang ke, korang nak urut kaki sahaja ke. Lepas korang dah siap custom, korang boleh pergi dekat memory, korang boleh save. Ada 3 slot, lepas korang save ni, korang boleh gunakan dekat bawah ni lah. Macam tu. Dan, baru terlupa nak bagi tahu tadi, korang pergi dekat home, untuk adjust dia punya masa, korang boleh tekan dekat sini, dan tambahkan masa dia. Untuk kerusi urut model A Pro 3 ni, dia boleh buat masa dia maksimum 40 minit sahaja. Okey, untuk voice command dia, kadang-kadang orang tak tahu kat mana nak guna voice command dia. Korang tengok je dekat bahagian belakang ni, dia ada 17 command ID lah. Ada 17 command ID kat sini. Tapi yang paling penting korang kena panggil dulu Hi Jintel. Bila dia menyaut, baru korang boleh cakap dengan dia lah. Okey, so untuk part last ni, baru nak tunjukkan cara dia punya alih. So yang pertama, cara alih ada 2 lah. Yang pertama, korang boleh angkat secara macam ini daripada depan.
Okey, angkat pegang kat sini. Jangan pegang sini. Kalau pegang sini kaki yang terangkat. Pegang dekat sini, lepas tu naikkan. Boleh alih. Dia ada roda dekat bahagian belakang. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua. Cara yang kedua ni pastikan korang duduk belakang kerusi dan letakkan kaki. Pastikan korang cabutlah dia punya wire dulu ya. Letak kaki kat belakang and then naikkan. Congekkan kerusi. Congekkan kerusi tu, lepas tu korang boleh tolak. Sebab dia ada roda dekat bahagian belakang saja. Kalau korang angkat, tolak ke depan, dia dekat depan tak ada roller. Sebenarnya apa yang baru terangkan tadi ada dekat dalam buku manual book ni. Cuma kalau contoh korang buka, kalau korang kurang faham, korang nak tengok video kan. Sebab kadang-kadang orang tak membaca. Orang jarang membaca. Manual book ni dia akan simpan letak dalam almari. Dekat dalam manual book ni ada macam-macam lah ditunjuk. Dia lebih kurang macam apa yang baru bagi tahu tadi. Dia punya detail-detail dia, apa kegunaan dia, apa dalam app, semua pun ada. Okay, so kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang nak tahu apa-apa lagi berkenaan tentang kursi ni, boleh contact Marul, komen saja dekat bahagian bawah, ataupun boleh terus PM Marul lah. Bye bye, assalamualaikum, kita jumpa lagi. Jintel.